Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Rizreka berada di site U11 Shah Alam. So hari ini kita nak hand over satu projek ni, which is completed project, di mana klien ni dia buat bahagian living area dan juga foyer entrance sahaja. So kalau korang yang mana-mana nak buat macam TV cabinet ke, wardrobe ke atau feature wall, korang boleh je contact Rizreka juga tau. Jangan risau, Rizreka bukan sahaja buat satu rumah, Rizreka juga buat benda-benda kecil lah, which is carpentry works, which is TV cabinet, wardrobe ataupun shoe rack sekalipun kita buat. Okay, jom ikut saya. So, dekat area ni kita buat satu feature wall, which is kita combine fluted panel dan juga half moon mirror. And then kita tambah satu konsol, which is you guys boleh letak kunci ke atau apa-apa barang yang korang nak keluar, korang boleh letak sini. And korang juga boleh letak something barang dekor dekat sini. So, untuk keluasan yang dekat sini, which is 9 kaki kali 7.5 kaki, total cost untuk feature wall yang cantik ni hanya RM5,400 sahaja. So, jom ikut saya pergi dekat bahagian TV area dia, which is TV area ni kita buat tak full height pun, tapi nampak memang cantik, which is kita buat curve edging dan juga full height dia, which is kita buat full height dekat bahagian fluted panel dia sahaja. And then konsol TV ni berkeluasan berpanjang dalam 12 kaki. So area TV ni akan nampak lagi luas dan lagi cantik dah. So untuk konsep yang kita gunakan dekat sini adalah modern chic, and harga dia hanya RM9,400 sahaja, termasuk panel belakang ni dan juga TV konsol ni. So kalau korang nak buat TV cabinet ke, wardrobe ke ataupun feature wall macam ni, korang kenalah contact Rizreka sekarang, and then kita akan datang site korang, terus ukur dan juga akan bagi quotation dengan segera, okey?